Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita masak sambal hijau ikan ya. Ikan digaul garam dan kunyit. Goreng ikan tu hingga garing ya. Ini ada cili padi dengan cili besar hijau. Bawang besar 2 biji, bawang putih tu dalam 3 biji. Sedikit air asam jawa ya. Goreng ikan sampai garing ya. Nak kisar ya, bawang besar tu ambil 1 biji saja. Cili hijau, cili besar hijau. Lepas goreng ikan tadi, kurangkan minyak tu ya, baru ditumis. Masukkan cili dengan bawang yang dikisar kasar ya. Biarkan semuanya masak dan pecah minyak ya. Lepas tu masukkan air asam jawa. Sebut perasa garam dan gula ya. Kalau tak suka gula tak payahlah masuk. Cili padi yang dipotong ya, itu pun kalau sukalah. Bolehlah dirasa ya. Masukkan ikan yang digoreng tadi tu. Tutup api ya. Tu baru digaul semuanya dengan sambal tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye bye. Selamat mencuba ya. Ni apa nak share buat cara buat cili kisar ya. Ni ada cili kering. Cili kering tu dibelah dua, digunting belah dua. Tujuannya bila direbus nanti biji tu dia keluar ya. Buat sampai habis. Letak air ya. Rebus cili hingga mendidih. Agak-agak 10 minit ya, biar cili tu kembang sikit. Sediakan tapis yang berlubang ya. Jirus cili tu. Keluarkan biji tu. Buat macam tu ya. Biar biji tu jatuh bawah. Di bawah tu letaklah periuk bekas ke apa. Nampak bijinya. Buat sampai 2-3 kali ya. Dah habis dah. Nampak biji dia. Yang ni kita nak kisar dia ya. Letak cili yang kita basuh dah tadi semua, letak air. Kisar macam biasa ya. Dah pun siap dikisar. Kisar hingga habis ya. Banyak tu dapat ya, 2 tupperware tu. Lepas tu ada sikit lebih. Campur yang cili kisar yang lama. Kalau cili kisar banyak tu tahan dah 2 minggu, 3 minggu ya. Tengok banyak mana kita masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video.